Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam ruangan Assalamualaikum Ustazah. InsyaAllah hari ini saya akan membincangkan satu tajuk Allah sebaik-baik perancang. Kita selalu dengar ungkapan kita merancang, Allah merancang dan perancangan Allah itulah yang terbaik. Jadi ungkapan ini selalunya disandarkan kepada sepotong ayat wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Perkataan makar sebenarnya makna asalnya ialah tipu daya ataupun merancang sesuatu yang tidak baik yang hendak dikenakan kepada seseorang. Jadi ayat ini pada asalnya berkaitan dengan sekumpulan Bani Israel yang merancang untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Itu Allah sebut wa makaru. Jadi mereka merancang untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Tetapi perancangan itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sebut wa makarallah. Jadi bila wa makarallah ini perkataan makar disandarkan kepada Allah bukanlah bermakna Allah merancang kejahatan ataupun Allah merancang tipu daya, tetapi Allah membalas perancangan jahat mereka dengan balasan yang setimpal. Jadi mereka merancang untuk membunuh Nabi Allah Nabi Isa alaihissalam, lalu Allah Subhanahu wa taala merancang dengan menggagalkan perancangan jahat mereka itu. Jadi bagaimana Allah gagalkan perancangan itu, iaitu Allah jadikan seorang lelaki dari kalangan mereka juga menyerupai Nabi Isa alaihissalam. Jadi bila lelaki itu muncul, mereka menyangka itu adalah Nabi Isa, lalu mereka membunuhnya dan mereka yakin bahawa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam dan mereka mengisytiharkan bahawa Nabi Isa telah mati dibunuh. Tapi sebenarnya yang mereka bunuh adalah lelaki dari kalangan mereka sendiri dan Nabi Isa alaihissalam telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Jadi itu maksudnya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Maknanya Allah sentiasa memerhati apa perancangan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Kalau perancangan yang jahat itu tanpa izin Allah tidak akan terlaksana. Sebaliknya Allah mempunyai perancangan lain untuk menggagalkan perancangan itu. Ya, jadi itu berkaitan dengan tipu daya dan perancangan tentang kejahatan. Jadi bagaimana pula tentang perancangan yang baik? Adakah setiap perancangan yang kita lakukan itu akan berjaya atau sebaliknya? Jadi sebagai Muslim, memang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada hamba-Nya supaya merancang. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Hashr ayat 18. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, ittaqullah. Ya ayyuhallazina amanu, ittaqullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Takutlah kepada Allah atau bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin, dan hendaklah seseorang itu melihat, memperhatikan apa yang disediakan untuk esok. Itulah yang dikatakan merancang untuk hari esok tu. Kemudian disambung pula wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah suruh merancang untuk hari esok. Hari esok ini sama ada esok di dunia, sebab kita tak tahu bila kita akan meninggalkan dunia ini, dan juga esok, hari esok di akhirat.
Jadi Allah suruh kita merancang untuk dua-dua itu. Sama ada uh, berkaitan dengan kehidupan di dunia, apalagi untuk kehidupan akhirat. Namun, dalam kita merancang, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan supaya perancangan itu mestilah berlandaskan kepada takwa kepada Allah. Perhatikan ayat itu. Sampai dua kali Allah ingatkan, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Jadi Allah mulakan dengan takwa. Kemudian Allah kata, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah seseorang itu melihat, memerhatikan, merancang apa yang dikemukakan untuk esok. Dan Allah ulang lagi, wattaqullah, takutlah kepada Allah. Jadi, mula merancang dengan takut kepada Allah. Kemudian, akhir perancangan juga mesti takut kepada Allah. Dan Allah tegaskan lagi, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi setiap perancangan itu mesti berlandaskan kepada takwa kepada Allah, sama ada perancangan yang berkaitan dengan kehidupan di dunia, apalagi perancangan yang berkaitan dengan akhirat. InsyaAllah kita akan sambung selepas berehat seketika. Tadi kita katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan hamba-Nya yang beriman supaya membuat perancangan sama ada untuk dunia ataupun untuk akhirat. Tapi kedua-dua perancangan itu mestilah berlandaskan kepada takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan perancangan yang berasaskan kepada takwa kepada Allah? Iaitu apabila kita merancang sesuatu, pastikan perancangan yang kita lakukan itu tidak lari dari garis panduan syariah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan bercanggah dengan panduan syariah. Ya, mestilah semuanya di atas landasan taat kepada Allah, takut kepada Allah, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, contohnya, bagi orang yang masih bujang, umpamanya merancang untuk kahwin. Jadi nak kahwin, mestilah kena cari pasangan. Jadi, apakah garis panduan yang telah bawa oleh Nabi SAW dalam memilih pasangan? Apakah panduan untuk memilih pasangan? Ciri-ciri pasangan yang kita nak pilih. Ya, contohnya bagi lelaki umpamanya Nabi SAW bersabda, wanita itu dikahwini kerana empat ciri. Biasanya orang laki-laki dia pilih wanita berdasarkan kepada empat ciri, iaitu harta, rupa, keturunan dan agama. Jadi Nabi tidak menafikan untuk memilih ciri ini, tetapi dalam empat ciri itu apa yang perlu diutamakan? Iaitu Nabi kata fazfar bizatidin. Utamakanlah wanita yang mempunyai agama yang kukuh, yang teguh. Jadi ciri utama yang mesti diperhatikan ialah kepegangan agama. Lepas itu, kalau nak tengok ciri lain, itu tidaklah menjadi halangan. Tapi jangan dah agama tak ada, yang penting tengok rupa cantik dah berkenan, terus pilih. Itu maknanya tidak mengikut panduan Nabi SAW. Jadi pilihan itu tidak berlandaskan takwa lah kan. Berlandaskan kepada orang kata cinta pandang pertama kan. Tengok rupa parah sahaja, mengenepikan nilai-nilai agama yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Itu kalau nak pilih pasangan. Begitu juga perancangan lain, sama ada nak membuka perniagaan. Ya. Jadi pastikan barang yang kita niagakan itu barang yang halal. Kemudian urus niaga pula jauh daripada kaedah yang dilarang. Umpamanya Allah sebut dalam surah Al-Mutaffifin, ya, wailul lil mutaffifin. Kan, wailul lil mutaffifin. Celaka neraka bagi mutaffifin. Siapa mutaffifin ini? Mutaffifin ini ialah
para peniaga yang menipu dalam timbangan. Al-mutaffifin alladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bila mereka menimbang ke, menyukat ke, mereka akan mengurangkan timbangan dan sukatan itu. Kalau dia minta orang lain timbang atau sukat untuk dia, dia minta supaya disempurnakan. Tapi kalau dia menyukat atau menimbang untuk orang lain, dia kurangkan. Itu dinamakan sebagai mutaffif. Jadi mutaffif ini Allah sebut wail, ya, celaka atau neraka. Jadi maknanya nak menjalankan perniagaan, pertama pastikan barang yang hendak diniagakan itu halal, bukan yang haram. Dan cara urus niaga juga mengikut panduan syarak, iaitu jauh dari penipuan, pengkhianatan dan seumpamanya. Begitu juga kalau kita nak merancang nak buat apa lagi, nak belajar, umpamanya nak menuntut ilmu. Ya, nak menuntut ilmu, pastikan ilmu yang bermanfaat. Jadi kebanyakan ilmu itu bermanfaat lah. Ya, tengok bagaimana cara kita menggunakan ilmu itu. Kadang-kadang ilmu yang baik pun salah guna tak manfaat juga. Jadi uh, ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam menuntut ilmu juga kena ikhlas. Ya, contohnya dalam sepotong hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mencari ilmu di mana dengan ilmu itu dia sepatutnya boleh meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia menuntut ilmu itu bukan tujuan untuk meraih keredaan Allah, tapi dia menuntut ilmu kerana kepentingan dunia ataupun maksud macam mana kepentingan dunia itu. Maknanya dia menggunakan ilmu itu untuk meraih kekayaan dunia semata-mata ataupun menuntut ilmu untuk belagak. Menunjuk dia hebat, dia pandai, boleh berbahas, menewaskan orang lain dan seumpamanya. Jadi dia mencari ilmu sebagai uh, wasilah, sebagai alat untuk dia membanggakan diri, menunjukkan kehebatan dia di hadapan orang lain. Jadi, padahal dengan ilmu yang ada itu, dia boleh gunakan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW menyebut bahawa dia tak akan dapat cium bau syurga. Na'udzubillah. Ya, bayangkan tak dapat cium bau syurga. Apalagi nak masuk syurga. Na'udzubillah. Jadi maknanya itu kalau merancang untuk dunia. Jadi merancang untuk akhirat juga, mana kita mestilah lebih-lebih lagi berasaskan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu apa amalan yang boleh membawa kita ke syurga dan apa amalan yang boleh menjerumuskan kita ke dalam neraka. Jadi apa-apa amalan yang kita tahu boleh membawa kita ke syurga, kita perbanyakkan. Dan amalan yang boleh menjerumuskan kita ke dalam neraka, kita jauhi sedaya mampu kita. Jadi insya-Allah kita berehat dulu dan akan sambung selepas ini. Tadi kita telah memperkatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya merancang untuk hari esok, sama ada untuk kehidupan dunia atau untuk kehidupan akhirat. Jadi perancangan mestilah berlandaskan kepada takwa. Jadi apabila kita telah merancang, maka apakah semua perancangan itu akan diizinkan berjaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau sebaliknya. Jadi yang inilah yang kita tidak tahu. Kita memang merancang sebagaimana yang Allah perintahkan, tetapi apakah hasil perancangan kita? Adakah akan terlaksana sebagaimana yang kita rancang ataupun Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai perancangan lain? Jadi tugas kita selepas merancang adalah serah kepada Allah, bertawakal dengan penuh keyakinan bahawa apa yang disediakan oleh Allah untuk kita semuanya untuk kebaikan kita. Jadi saya akan mengemukakan beberapa contoh
di mana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merancang yang terbaik untuk hamba-Nya, walaupun di awalnya kita dapati sesuatu itu seperti suatu yang merugikan ataupun suatu yang tidak baik untuk kita. Ya, contoh-contoh saya ambil daripada Quran, Sunnah serta sirah ummah terdahulu. Ya, contoh pertama, kisah yang kita semua sedia maklum, iaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diceritakan dengan detailnya di dalam surah Yusuf. Ya, jadi kita semua tahu Yusuf di waktu kecil telah dibuang oleh abang-abangnya dalam perigi. Jadi dengan dibuangnya Yusuf dalam perigi itu menjadi sebab ya beliau dikutip oleh peniaga dan peniaga bawa ke Mesir dan dijual Yusuf, dan Yusuf dibeli oleh seorang pembesar Mesir yang akhirnya menjadi sebab Yusuf diangkat menjadi seorang menteri yang mengurus hasil bumi Mesir. Jadi maknanya itu menunjukkan bahawa perancangan Allah itu yang terbaik. Jadi abang dia rancang nak bunuh, tapi rupanya itu menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat Nabi Yusuf sebagai seorang pembesar. Jadi pada awalnya nampak seperti suatu peristiwa yang malang, tetapi menjadi sebab kepada kejayaan yang besar. Itu maksudnya manusia merancang dan Allah merancang. Nah, itu satu kisah. Ya, yang kedua kisah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin semua kita kenal anak angkat baginda yang bernama Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah ini di waktu kecilnya dia dibawa oleh ibunya menziarahi saudara. Tapi dalam ziarah itu tiba-tiba perompak datang, dia menyerang rumah tempat Zaid bermalam bersama ibunya, rumah saudaranya. Jadi Zaid ni diculik ya, oleh perompak. Lalu dibawa ke Mekah dan dijual di pasar di Mekah. Ini berlaku sebelum Rasulullah jadi Nabi lagi lah kan. Jadi uh, bila dijual di pasar, Zaid dibeli oleh saudara kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ah, ah, Saudara kepada Khadijah ni membeli Zaid di pasar dan dihadiahkan kepada Khadijah. Kemudian Khadijah hadiahkan pula Zaid ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu belum jadi nabi ya. Jadi Zaid diculik dari keluarga. Jadi keluarga ni carilah manalah kehilangan anak dia ni kan. Jadi satu ketika tu kabilah Zaid ni datang ke Mekah buat haji. Orang jahiliah pun buat haji juga kan. Jadi datang buat haji, mereka dapat tahu bahawa Zaid ni ada di Mekah. Zaid ada di Mekah bersama dengan Muhammad. Ah, Mereka balik bagi tahu kepada keluarga Zaid bahawa mereka dengar berita bahawa Zaid ada di Mekah. Jadi ayah dia dengan pak saudara dia datang ke Mekah untuk mengambil Zaid. Ya, jumpa dengan Nabi Muhammad SAW sebelum jadi nabi ya. Jadi mereka datang dan Zaid tanya, Rasulullah SAW tanya Zaid, kamu kenal tak dua orang ni yang datang ni? Zaid kata kenal, ayah dia dengan pakcik dia. Kemudian Nabi SAW tanya, kamu nak ikut dia balik ke? Tapi Zaid tak nak ikut ayah dan pak saudara dia balik. Dia memilih untuk tinggal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terkejutlah bapa saudara dengan ayah dia kan. Macam mana seorang budak pilih orang lain berbandingan ayah sendiri. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisytiharkan Zaid adalah anak angkatnya. Jadi dari situlah orang panggil Zaid ni sebagai Zaid bin Muhammad. Jadi ayah dan empat saudara dia pun redalah kan dengan pilihan Zaid itu. Jadi tapi akhirnya Zaid menjadi antara orang yang awal memeluk Islam. Bermula dengan satu penculikan.
Jadi itulah maknanya. Kadang-kadang suatu musibah itu sebenarnya Allah nak menjadi sebab untuk mendapat kemuliaan kepada seseorang. Bayangkan Zaid ni, akhirnya dalam Al-Quran, nama dia disebut, ya, satu-satunya nama sahabat yang disebut dalam Al-Quran. Boleh cari surah Al-Ahzab. Jadi tak ada nama Abu Bakar dalam Quran, tak ada nama Umar, tak ada nama Aisyah, tak ada nama Khadijah, tapi nama Zaid ada dalam Quran. Jadi kalau Zaid tak diculik, dia tak ada peluang nama dia nak masuk dalam Quran tu. Itulah maksudnya kita kena sentiasa yakin bahawa apa saja yang berlaku ke atas diri kita, mungkin berlawanan dengan apa yang kita rancang, mungkin pada awalnya nampak sebagai suatu musibah, tapi kita kena yakin di hadapan sana mesti ada hikmah, ada sesuatu kebaikan yang Allah rancang untuk kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yakin bahawa Allah adalah sebaik-baik perancang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.